setiap tahun mesti akan ada satu kelas yang buatkan aku tarik nafas yang sangat panjang. Okay, sekarang saya nak korang semua dengar apa yang kita cakap dan apa yang kita nak ajar. Boleh? Okay, fokus. Sebagai fitrah, bukan aku tak cuba. Okay, so semua tahu Islam ni memang telah ditetapkan untuk dia. Tapi kadang aku rasa macam bercakap seorang diri. Aku pernah tertanya, adakah aku cukup sebagai seorang guru? Sehinggalah suatu hari, realiti pun mula mengatuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tentang akhlak. Akhlak ini memang penting dalam keseharian kita. Sekejap. Cikgu rasa macam ada sesuatu yang tak penting. Dia bukan orang macam yang lain hari ini. Kami nak fokus apa yang cikgu ajar. Okey. Kalau betul korang nak belajar, kita fokus sama-sama. Boleh? So, hari ini kita Dan buat pertama kali, mereka mula cuba. Bukan untuk aku, tapi untuk diri mereka sendiri. Perlahan-lahan, aku nampak sesuatu yang aku hampir lupa. Harapan. Aku tak sanggup. Biarkan mereka berhenti di tengah jalan. Walaupun penat, aku pilih untuk percaya sekali lagi.
Biarpun mereka lambat, tapi mereka tak pernah gagal. Selagi mereka tak berhenti mencuba. Tapi cikgu, kita pernah kibat kita orang walaupun dalam kelas kita masuk main, tidur, tak fokus dengan apa yang cikgu cakap. Kalau cikgu give up sekarang, confirm lah orang tak berjaya macam ni. Cikgu. So, jadi korang semua memang kena faham tentang bab ni. Bab ni memang sangat penting untuk kita sebagai orang Islam. Try bab ni. Pemeriksaan bermula sekarang. Sebab itu semua dah dapat filtran dan kita jadi orang berjaya. Apa tu kita mengajar? Boleh? Boleh. Kalau suatu hari nanti mereka lupakan aku harap mereka tak lupa bersih diri mereka yang pernah berjuang. Okey, cerita. Semoga kita jumpa di syurga ya. Anak-anak cikgu.